kenapa bulan Ramadan itu dikenal juga dengan bulan keampunan. Dalam satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang berarti barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah SWT, maka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah SWT. Begitu juga dalam satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang berarti barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan seperti solat, zikir, tilawatul Quran, membayar zakat dan sebagainya dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka juga akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kedua hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa siang Ramadan itu jika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa kita akan diampunkan Allah Taala. Sekiranya kita cuai dalam berpuasa di siang Ramadan, maka kita masih ada lagi kesempatan untuk mendapat keampunan Allah Ta'ala pada waktu malam dengan melakukan amalan-amalan soleh pada waktu malam. Dan sekiranya pada waktu malam kita cuai dalam melakukan amalan soleh, maka pada siang Ramadan kita ada kesempatan lagi untuk mendapat keampunan Allah Ta'ala dengan puasa, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pada Allah SWT. Sebab itulah bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan keampunan, kerana siangnya itu dijanjikan dengan keampunan, malamnya juga dijanjikan dengan keampunan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.